Berapa kali Anda terfikir untuk melepaskan segala-galanya? Berapa kali Anda menangis seorang diri, dalam kegelapan, di mana tiada siapa yang boleh melihat? Berapa kali Anda bertanya, "Mengapa saya?" Jika Anda mendengar ini sekarang, ia bukan kebetulan. Pesanan ini dibuat untuk Anda. Ya, untuk Anda yang sudah letih, yang tidak nampak jalan keluar lagi, yang merasakan hati tertekan dan berfikir untuk menyerah. Tetapi sebelum Anda membuat sebarang keputusan, dengarlah saya hingga habis. Kerana ini mungkin kata-kata yang akan mengubah segalanya. Pernahkah Anda rasa seperti sedang bercakap dengan dinding ketika berdoa? Pernahkah Anda merasa bahawa walaupun Anda berseru, Tuhan tidak menjawab? Perasaan kesendirian, berjuang melawan dunia, sementara langit tetap diam? Diam itu menyakitkan. Ia membebani. Ia menyiksa. Dan mungkin, saat ini, Anda berada dalam keadaan seperti itu, diam dengan Tuhan, dan hati yang menjerit meminta pertolongan. Tetapi izinkan saya memberitahu satu kebenaran yang mungkin Anda lupa dalam kesakitan. Diam Tuhan tidak pernah bermaksud ketiadaan. Diam Tuhan, sebenarnya, mungkin merupakan tanda terbesar bahawa Dia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan, cuma Ia belum bersedia untuk didedahkan. Pernahkah Anda melihat pokok tumbuh di bawah tanah? Tidak. Tetapi hakikat bahawa Anda tidak melihat akar tumbuh, tidak bermaksud ia tidak tumbuh. Tuhan bekerja di belakang tabir. Dia menjahit kisah Anda dengan benang yang tidak kelihatan oleh mata Anda, tetapi sepenuhnya kukuh di tangannya. Begitulah juga dengan Yusuf. Ingat? Dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam perigi, dijual sebagai hamba, dipenjara secara tidak adil. Segala-galanya kelihatan salah. Tuhan kelihatan diam. Tetapi apa yang tidak dilihat oleh sesiapa adalah apa yang Tuhan sudah sediakan di hadapan takhta Mesir. Jika Yusuf menyerah di tengah jalan, dia akan mati sebagai hamba. Tetapi kerana dia teruskan, walaupun tidak memahami, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri janji itu menjadi kenyataan. Berapa kali Anda bertanya, adakah Tuhan telah melupakan saya? Adakah saya berdosa terlalu banyak untuk didengar? Adakah saya sendirian dalam ini? Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa Dia tidak pernah meninggalkan Anda? Bahawa Dia ada di sana, dalam diam Anda, dalam tangisan tersembunyi Anda, pada air mata yang mengalir ketika semua orang telah tidur. Anda tidak perlu melihat untuk percaya. Anda perlu percaya untuk, kemudian, melihat. Mungkin Anda sedang melalui fasa yang sukar. Mungkin Anda telah kehilangan orang yang tersayang, sedang menghadapi kemurungan yang diam, perkahwinan yang bermasalah, atau keadaan kewangan yang menekan. Dan ketika itu Anda berfikir, jika Tuhan bersama saya, ini semua tidak akan berlaku. Tetapi Yesus, anak Tuhan sendiri, juga mengalami diam dari Bapa. Di Getsemani, dengan peluh darah, dia memohon, "Bapa, jika boleh, jauhkanlah daripadaku cawan ini." Dan apa yang dia dengar sebagai jawapan? Diam. Tetapi diam itu bukanlah pengabaian. Ia bermaksud tujuan. Ia bermaksud rancangan itu lebih besar daripada kesakitan seketika. Dan rancangan Anda juga begitu. Mungkin Anda hanya perlu melalui lembah gelap ini untuk belajar mendengar Tuhan dengan cara yang Anda tidak pernah dengar sebelum ini. Bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Tahu tak saat di mana segala-galanya kelihatan runtuh? Mungkin, pada saat itu, Tuhan sedang membina semula hidup Anda dengan cara yang betul. Dan tahukah Anda apa yang paling indah? Dia sedang mendengar Anda sekarang. Walaupun jika Anda hanya berfikir untuk berdoa, tanpa tenaga untuk membuka mulut, Dia sudah mendengar. Walaupun apabila Anda hanya mampu menangis, Dia mentafsirkan setiap air mata sebagai doa yang dalam. Kerana Tuhan tidak hanya menjawab kata-kata. Dia mendengar hati yang hancur. Mungkin, hari ini,
doa Anda telah berubah menjadi satu keluhan. Dan tidak mengapa. Dia mendengar keluhan. Pernahkah Anda perasan bahawa, dalam saat-saat yang paling menyakitkan dalam hidup, orang ramai hilang? Seolah-olah teman-teman menghilang, keluarga tidak faham, telefon berhenti berdering. Tetapi Tuhan tetap berada di sana. Walaupun dalam diam, Dia tetap berada di sana. Anda mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi Dia sedang memegang segalanya yang Anda sudah tidak mampu pegang lagi. Dan jika Anda mendengar mesej ini pada saat ini, itu kerana Dia ingin mengingatkan Anda tidak sendirian. Jangan berputus asa kerana kesunyian. Keajaiban terbesar dalam hidup Anda mungkin sedang berkembang pada saat ini. Dan setiap kehamilan memerlukan kesunyian, menunggu, kesabaran. Pernahkah Anda melihat seorang ibu membuka rahim pada bulan kedua hanya kerana tidak tahan menunggu? Sudah tentu tidak. Kerana dia tahu bahawa, walaupun tidak melihat bayi itu setiap hari, bayi itu sedang membesar. Dan dia menunggu. Dengan kesakitan, dengan ketidakselesaan, dengan kegelisahan. Tetapi dia menunggu. Begitu juga dengan iman. Iman tidak memerlukan Anda untuk melihat, hanya untuk mempercayai. Percayalah bahawa Tuhan sedang menjaga Anda, walaupun segala-galanya nampak seperti sedang runtuh. Anda mungkin tidak mendengar suaranya sekarang, tetapi suatu hari nanti Anda akan faham mengapa Dia berdiam diri. Dan apabila hari itu tiba, Anda akan melihat ke belakang dan bersyukur kerana tidak berputus asa. Jadi saya meminta Anda, dengan segala kasih yang saya boleh letakkan dalam kata-kata ini, jangan berhenti. Jangan berputus asa. Jangan menyerah. Kesunyian Tuhan tidak pernah menjadi pengasiran. Sebenarnya, Ia adalah pendahulu kepada sesuatu yang luar biasa yang sedang menanti. Dan jika Anda bersedia, saya ingin mencadangkan sesuatu. Selama 7 hari akan datang, sebelum tidur, tutup mata, tarik nafas dalam-dalam dan katakan dengan iman, walaupun dalam diam, saya percaya kepadamu, Tuhan. Ulangi ini setiap hari. Anda akan mula merasakan sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Mungkin keadaan luar tetap sama, tetapi iman Anda akan mula berkembang. Dan apabila iman berkembang, yang mustahil mula bergerak. Kerana Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia hanya sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Pernahkah Anda perasan bagaimana kemenangan terbesar dalam hidup sering datang selepas saat-saat yang paling menyakitkan? Pernahkah Anda perasan bahawa sebelum sesuatu dilahirkan, sentiasa ada masa kesakitan, menunggu, kegelapan? Fikirkan sejenak. Sebuah benih hanya tumbuh apabila ditanam. Sebuah berlian hanya terbentuk di bawah tekanan yang ekstrem. Emas hanya disujikan dalam api. Dan kehidupan hanya dilahirkan selepas kesakitan melahirkan. Skim sebabnya hari ini saya perlu mengingatkan Anda satu kebenaran yang boleh mengubah cara Anda melihat fasa sukar yang sedang Anda lalui. Keajaiban sentiasa datang selepas kesakitan. Anda mungkin rasa seperti berada di hujung jalan. Seolah-olah tiada lagi alasan untuk meneruskan. Anda bangun dalam keadaan letih, tidur dalam keadaan keletihan, dan hari-hari berlalu seperti pengulangan yang tiada makna. Dan fikiran untuk berputus asa semakin menghantui. Tetapi tahu apa yang lebih penting? Di situlah, di titik di mana kesakitan seakan tidak tertahankan, banyak keajaiban bermula untuk berkembang. Masalahnya adalah ramai orang berputus asa pada saat itu. Berputus asa sedikit sebelum permulaan semula. Berputus asa ketika hanya tinggal satu langkah lagi. Dan mungkin, Anda berada satu langkah sahaja dari apa yang Anda impikan, tetapi kesakitan itu begitu besar sehingga mata Anda tidak dapat melihat apa yang ada di sana, selepas selekoh seterusnya. Boleh Anda ingat berapa kali dalam hidup ini Anda mahu berhenti, tetapi tidak berhenti, dan kemudian berterima kasih kerana teruskan? Adakah Anda ingat hari itu apabila semuanya kelihatan hilang, dan satu pintu terbuka di tempat yang Anda tidak sangka? Begitulah.
Tuhan yang sama yang ada pada masa itu, ada di sini sekarang. Dan Dia berkata kepada anda, bertahanlah sedikit lagi. Aku masih menulis cerita hidupmu. Alkitab penuh dengan contoh-contoh seperti ini. Daud diurapi menjadi raja ketika masih muda. Tetapi sebelum duduk di atas takhta, dia dikejar, dihina, hidup di gua, melarikan diri untuk bertahan hidup. Adakah anda fikir dia tidak pernah terfikir untuk berhenti? Tetapi dia teruskan juga. Dan kerana dia teruskan, dia melihat janji Tuhan terlaksana. Apa yang anda alami sekarang mungkin hanya lembah air mata sebelum penuaian. Ingat apa yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 5? Mereka yang menabur dengan air mata, akan menuai dengan sukacita. Adakah anda pernah menangis sehingga rasa seperti tiada lagi air mata? Pernah berusaha sehingga keletihan? Pernah percaya begitu kuat sehingga kini anda rasa bodoh kerana masih menunggu? Tetapi dengar ini. Biasanya di dasar kehancuran, Tuhan memulakan permulaan yang paling besar. Kerana apabila kita tidak mempunyai sesiapa lagi, tidak ada jalan keluar, barulah kita menyedari, aku bergantung sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Dan kemudian, dia bertindak. Kerana iman yang sebenar lahir apabila segala yang manusiawi gagal. Berapa ramai yang anda kenali yang telah sampai ke destinasi mereka, tetapi melalui padang pasir yang sebenar sebelum itu? Berapa banyak ibu yang berdoa bertahun-tahun untuk anak mereka yang terjerumus dalam dadah dan kini menyaksikan perubahan hidupnya? Berapa ramai lelaki yang kehilangan segalanya dalam perniagaan, dan ketika mereka tiada apa-apa lagi, mereka membina semula dari awal dengan lebih bijak, lebih matang, dan lebih rendah hati? Berapa ramai wanita yang dikhianati dan dihina, kini dipulihkan, hidup dengan damai dan lebih kuat dari sebelumnya? Ingatkah anda pada Thomas Edison? Dia mencuba ribuan kali sebelum akhirnya berjaya menghasilkan lampu yang berfungsi. Bayangkan jika dia berhenti pada percubaan yang ke-9999. Mungkin dunia hari ini masih berada dalam kegelapan. Tetapi dia tidak berhenti. Dan hasil ketekunannya menerangi sejarah. Ketekunan anda juga boleh menerangi kehidupan orang lain. Tetapi pertama sekali, anda perlu menahan keinginan untuk berhenti. Saya tahu, susah untuk teruskan apabila tiada siapa yang menyokong anda. Susah untuk berjuang apabila tiada siapa yang melihat usaha anda. Susah untuk percaya apabila semuanya kelihatan runtuh. Tetapi apabila segala-galanya runtuh, apa yang tinggal adalah asasnya. Dan jika asas anda adalah Tuhan, anda boleh membina semula apa sahaja. Oleh itu, saya ingin mencabar anda. Selama 21 hari akan datang, pilih satu bidang dalam hidup anda yang anda fikirkan untuk berhenti. Boleh jadi perkahwinan anda, pelajaran, projek, kehidupan rohani, atau bahkan keinginan untuk terus hidup, dan nyatakan setiap hari dengan iman, saya tidak akan berhenti. Saya akan melihat mujizat saya terjadi. Tuliskan ini di atas kertas. Tampal di cermin. Katakan dengan lantang. Berdoalah untuknya. Berjuanglah dengan segala yang anda ada. Kerana kadang-kadang, apa yang memisahkan anda dari mujizat anda, bukanlah sebesar mana iman anda. Ia adalah keputusan anda untuk teruskan, walaupun semuanya kelihatan hilang. Tuhan tidak terkesan dengan kata-kata yang indah. Tetapi dia tersentuh dengan hati-hati yang terus bertahan. Mereka yang terus berjalan, walaupun sedang menangis, walaupun terluka, walaupun penat. Merekalah yang akan hidup dengan kesaksian terbesar. Anda mungkin sedang terluka sekarang. Tetapi luka itu akan sembuh. Dan setiap luka akan menceritakan sebuah kisah. Seseorang yang pergi hingga ke penghujung. Dan menang. Jadi tarik nafas dalam-dalam. Angkat kepala anda. Dan ingatlah, sakit yang anda rasakan sekarang, mungkin tepat apa yang sedang mempersiapkan tanah untuk kemenangan yang akan anda saksikan nanti. Dan apabila itu berlaku,
Anda akan menoleh ke belakang dan faham betapa baiknya saya tidak berhenti. Ada hari-hari di mana kita memandang cermin dan tidak mengenali diri kita. Hari-hari di mana kita merasa tidak cukup cantik, tidak cukup kuat, tidak cukup pintar. Hari-hari di mana kita menyalahkan diri atas segalanya, atas apa yang telah dilakukan, atas apa yang ditinggalkan untuk dilakukan, atas pilihan yang salah, atas kesalahan yang terasa tidak dapat dimaafkan. Dan datanglah pemikiran yang senyap menghancurkan. Saya seorang gagal. Saya tidak akan pernah berhasil. Tidak ada lagi harapan untuk saya. Tetapi hari ini saya perlu memberitahumu, melihat matamu, meskipun kamu di seberang layar, kamu bukanlah apa yang terjadi padamu. Kamu bukanlah penolakan. Kamu bukanlah pengkhianatan. Kamu bukanlah kegagalan. Kamu bukanlah penolakan. Kamu bukanlah kesalahan yang telah kamu buat. Kamu adalah apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Sudah berapa kali kamu merendahkan diri kerana sesuatu yang orang katakan tentangmu? Sudah berapa kali kamu percaya bahawa kamu tidak layak mendapat kesempatan kedua kerana masa lalumu? Tetapi dengarlah dengan teliti. Nilai dirimu tidak berkurang hanya kerana kesalahan yang telah kamu buat. Seperti mana wang tidak kehilangan nilainya hanya kerana ia dikerupkan atau diinjak. Tuhan tidak melihatmu dengan mata yang dilihat oleh dunia. Sementara dunia menghakimimu berdasarkan apa yang kamu lakukan, Tuhan memanggilmu berdasarkan apa yang kamu masih boleh menjadi. Sementara dunia menuding jari dan berkata bersalah, Tuhan menghulurkan tangan dan berkata, anakku. Ingatkah kamu akan wanita Samaria? 5 suami. Hidup dengan seorang lelaki yang bukan suaminya. Ditolak, dihina, disisihkan. Tetapi Yesus pergi kepadanya. Justru dia. Dan bukannya menghakimi, dia menawarkan air hidup. Dia melihat lebih daripada kesalahan-kesalahan itu. Dia melihat hati. Pernahkah kamu menyedari betapa mudahnya kita mendefinisikan diri berdasarkan kegagalan? Saya seorang yang kalah. Saya masalah. Saya beban dalam hidup orang lain. Tetapi bagaimana jika semua yang kamu fikirkan itu tidak benar? Bagaimana jika kamu hanya terluka terlalu dalam untuk melihat apa yang sebenarnya ada dalam dirimu? Pernahkah kamu melihat sebuah pasu yang pecah? Di Jepun terdapat seni yang disebut kintsugi, di mana mereka mengambil pasu yang pecah dan menampal serpihan-serpihannya dengan emas. Tahu apa yang berlaku? Pasu itu menjadi lebih cantik dan berharga daripada sebelum ia pecah. Kerana parut-parut itu menjadi sebahagian daripada keindahan. Dan mungkin Tuhan sedang melakukan ini kepadamu sekarang. Mengambil setiap bahagiannya. Setiap kesakitan, setiap kejatuhan, dan membina sesuatu yang lebih kuat, dengan tanda-tanda yang tidak menyembunyikan kisahmu, tetapi mendedahkan kejayaanmu. Fikirkan sejenak, berapa ramai orang yang hari ini menjadi teladan, inspirasi, telah melalui kisah-kisah yang penuh penderitaan? Oprah Winfrey, sebagai contoh, pernah diabaikan semasa kecil, ditolak, diberhentikan dari pekerjaan pertama di TD kerana mereka berkata bahawa dia tidak sesuai untuk itu. Hari ini, dia adalah salah seorang wanita paling berpengaruh di dunia. Bukan kerana hidupnya mudah, tetapi kerana dia memilih untuk tidak mendefinisikan dirinya dengan kesakitan. Kamu juga boleh membuat pilihan ini. Memilih untuk bangkit. Memilih untuk memulakan semula. Memilih untuk berhenti memanggil dirimu dengan kesalahanmu dan mula melihat dirimu dengan mata Tuhan. Mungkin kamu telah gagal sebagai seorang bapa, ibu, suami, isteri, anak, atau sahabat. Tetapi Tuhan masih tidak menyerah padamu. Dia terus percaya pada kemampuanmu untuk berubah. Untuk menulis semula kisah hidupmu. Untuk menjadi cahaya, walaupun setelah hidup dalam kegelapan. Dan mungkin penjara terbesar dalam hidupmu bukanlah keadaan di luar sana,
tetapi rantai yang telah kamu pasang pada dirimu sendiri. Label yang kamu terima untuk dipikul. Suara-suara dari masa lalu yang masih menjerit dalam dirimu. Tetapi hari ini adalah hari untuk memutuskan rantai-rantai itu. Katakanlah, saya bukanlah apa yang orang lain katakan. Saya bukanlah apa yang kesakitan buat saya percaya. Saya adalah siapa yang Tuhan katakan saya. Adakah Anda tahu bahawa dalam Alkitab, Tuhan menukar nama beberapa orang? Abram menjadi Abraham. Yakub menjadi Israel. Simon menjadi Petrus. Kenapa? Kerana apabila Tuhan mengubah, Dia bukan sahaja menyembuhkan masa lalu. Dia mendefinisikan semula masa depan. Dan Dia ingin melakukannya untuk Anda. Tidak kira di mana Anda jatuh, berapa kali, atau sejauh mana Anda jatuh. Anda masih boleh dipulihkan. Anda masih boleh menjadi contoh. Anda masih boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Tahukah Anda apa yang paling ditakuti oleh musuh? Bukan kejatuhan Anda, tetapi Anda bangun semula. Kerana siapa yang jatuh menjadi lemah. Tetapi siapa yang bangun selepas jatuh menjadi tidak tergoyahkan. Anda tidak perlu menunggu keadaan berubah untuk mula melihat diri Anda dengan maruah. Anda hanya perlu percaya bahawa Anda masih layak untuk kasih Tuhan. Dan Dia tidak pernah menarik kasih itu daripada Anda. Hari ini, saya ingin mencabar Anda untuk mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Sepanjang 30 hari akan datang, setiap kali Anda melihat di cermin, nyatakan, saya disayangi. Saya diampuni. Saya kuat. Saya permulaan yang baru. Lakukan ini walaupun tanpa rasa. Kerana iman bermula sebagai benih, tetapi ia tumbuh dengan pengulangan, dengan tindakan, dengan kepercayaan. Dan Anda akan menyedari bahawa pantulan di cermin mula berubah. Bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Dan apabila itu berlaku, Anda akan memahami bahawa identiti Anda bukanlah dalam kesakitan, tetapi dalam janji. Anda adalah anak. Anda adalah anak perempuan. Dan itu tiada siapa yang boleh ambil daripada Anda. Ada kalanya, apa yang kita mahu hanyalah jawapan yang jelas daripada Tuhan. Suara yang boleh didengar berkata, pergi ke sini, lakukan ini, tenang, semuanya akan baik. Tetapi hakikatnya adalah Tuhan tidak selalu menyatakan dirinya dengan cara itu. Dia memanggil kita untuk hidup dengan iman. Dan iman, saudara, saudari saya, bukanlah mempunyai semua jawapan. Iman adalah terus berjalan walaupun perkara yang Anda ada hanyalah keyakinan bahawa Tuhan sedang mengawal, walaupun kelihatan seolah-olah tidak. Pernahkah Anda cuba berjalan dalam kegelapan? Hanya mengandalkan ingatan Anda tentang tempat di sekeliling Anda? Tidak mudah, kan? Menakutkan. Tidak pasti. Tetapi apabila kita tahu jalan, kita teruskan. Begitulah berjalan bersama Tuhan. Tidak selalu Anda akan melihat. Tidak selalu Anda akan memahami. Tetapi jika Anda mengenali suaranya, Anda akan mengikut. Anda akan teruskan. Petrus berjalan di atas air. Ya, seorang manusia biasa seperti saya dan Anda berjalan di atas air. Tetapi hanya selagi dia menumpukan pandangannya kepada Yesus. Apabila dia mula melihat angin, ombak, bahaya, dia tenggelam. Dan berapa kali kita begitu? Kita mula dengan iman. Tetapi kemudian datang diagnosis, bel yang belum dibayar, kekecewaan dalam hubungan, kebangkrutan. Dan segala-galanya yang dulu adalah, iman berubah menjadi ketakutan. Segala-galanya yang dulu pasti menjadi ragu. Tetapi dengarlah dengan teliti, apa yang membuat Anda tenggelam bukanlah masalah. Apa yang membuat Anda tenggelam adalah keraguan. Anda mungkin dikelilingi oleh 1000 kesulitan, tetapi jika Anda mempunyai iman, Anda terapung. Anda melaluinya. Anda bertahan. Berapa kali Anda berfikir, saya tidak mempunyai iman yang cukup. Tetapi Yesus sendiri berkata bahawa jika Anda mempunyai iman sebesar biji sawi, Anda boleh memindahkan gunung.
Pernahkah Anda melihat biji sawi? Ia sangat kecil. Dan ini bermakna Tuhan tidak meminta iman yang besar. Dia hanya mahu iman yang sebenar. Iman yang menentang logik. Iman yang berkata, Tuhan itu baik, walaupun segala-galanya kelihatan buruk. Iman yang mempercayai walaupun tanpa memahami. Hari ini, mungkin Anda sedang melalui fasa yang paling gelap dalam hidup Anda. Mungkin pada waktu ini Anda sedang dihimpit hutang yang bertimbun, konflik keluarga yang berpanjangan, luka lama yang masih menyakitkan hati, atau tekanan perasaan yang semakin hari semakin berat untuk ditanggung. Mungkin Anda melihat keadaan di sekeliling Anda sekarang dan berkata, "Aku sudah tidak nampak jalan keluar lagi." Namun, dengan penuh kasih dan kejujuran, saya ingin katakan kepada Anda, masih ada jalan keluarlah. Dan kunci utamanya ialah iman. Sebab iman mampu mengubah cara Anda memandang dunia ini. Iman tidak menghilangkan masalah, tetapi iman memberi Anda kekuatan untuk melaluinya dengan cara yang berbeza. Anda tentu pernah mendengar suatu kesaksian yang begitu menyentuh hati, sehingga Anda pernah terfikir, kalaulah hidup aku juga mempunyai kisah sehebat itu. Ya, sebenarnya kesaksian luar biasa hanya lahir daripada perjuangan besar yang dihadapi dengan iman yang teguh. Contohnya kisah Nick Tujik. Dia dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Cuba bayangkan betapa banyaknya alasan yang dia ada untuk menyerah kalah, untuk mengeluh dan menyalahkan nasib, malah mungkin untuk marah kepada Tuhan, tetapi dia memilih hidup berlandaskan iman. Hari ini dia menjelajah ke serata dunia, memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang, membuktikan bahawa yang mustahil tunduk di hadapan mereka yang percaya. Kalau dia boleh berjaya, mengapa Anda tidak? Anda mungkin berasa hidup Anda hancur sekarang ini. Tetapi Tuhan tidak membina istananya di atas tembok yang sudah siap. Dia membina semula hidup Anda dari kosong berdasarkan iman, penyerahan, dan hati yang sedia dibentuk. Anda tidak perlu memahami segala-galanya. Anda hanya perlu mempercayainya. Kerana Tuhan bukan manusia yang akan berbohong. Dia tidak pernah memulakan sesuatu hanya untuk meninggalkannya separuh jalan. Iman adalah apabila Anda melihat laporan perubatan yang buruk, tetapi Anda tetap berkata, "Walau apapun, aku tetap percaya padamu." Iman ialah apabila Anda melihat bel tertunggak yang mungkin mencecah jumlah RM2,000 Malaysia, lalu Anda tetap berkata, "Walaupun begitu, engkau tetap pemberi rezekiku." Iman adalah apabila Anda melalui kehilangan yang menyakitkan, tetapi masih mampu mengucapkan, Tuhan itu tetap baik. Iman ialah meletakkan langkah pertama walaupun Anda tidak nampak jalannya. Bukankah itu cara Laut Merah terbelah? Umat Tuhan melangkahkan kaki ke dalam air sebelum air itu terbelah dua. Mungkin sekarang Tuhan sedang menunggu langkah iman Anda untuk membuka laut di depan mata Anda. Jadi saya ingin ajak Anda, atau lebih tepat lagi, mencabar Anda, untuk dalam masa 15 hari akan datang, pilih satu masalah tertentu yang sedang mengganggu ketenangan jiwa Anda. Mungkin perkara itu sudah lama Anda doakan tanpa nampak jawapannya, atau situasi yang seakan tidak dapat diselesaikan. Setiap hari, dengan suara yang jelas, lafazkan kata-kata ini, "Ya Tuhan, aku tidak nampak jalan keluar, tetapi aku tetap percaya padamu. Aku berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatanku." Tulis ayat ini dalam buku catatan Anda. Doakan kalimat ini setiap hari. Dan lihatlah perubahan yang akan terjadi di dalam hati Anda. Kerana kadang-kadang, jawapan terbesar dari Tuhan bukanlah perubahan situasi Anda, tetapi perubahan hati Anda. Apabila hati Anda berubah, semuanya berubah. Kesakitan mungkin masih ada, tetapi dengan iman, kesakitan itu boleh dihadapi. Penantian mungkin masih terasa panjang, tetapi iman memberi Anda kekuatan untuk melangkah sehari demi sehari. Keadaan mungkin masih tidak berubah, tetapi Anda tidak lagi menjadi tawanan situasi Anda. Anda menjadi seorang yang hidup bukan kerana apa yang dilihat,
tetapi kerana apa yang dipercayai. Percayalah, Tuhan pasti menghargai setiap orang yang percaya. Tuhan menyatakan kuasanya melalui iman. Dan sesiapa yang memutuskan untuk hidup dalam iman, tidak akan pernah dikecewakan.